Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam vlog saya pada hari ini. So, ramai yang tanya saya ni mengalami tulang patah. So, apa yang perlu saya ambil? Okay, berapa lama untuk tulang patah ni baik kalau ambil suplemen? Sebab saya ni dah setahun dah patah tapi tak baik-baik pun. Okay, ramai yang tanya nak cepat. Okay, mereka ni yang mengambil suplemen untuk nak cepat. So saya kongsikan satu pengalaman di mana customer saya ni dia ambil Vivix dengan osteometrik. So dalam masa 3 bulan dia patah bahagian paha. So dalam masa 3 bulan dia ambil Vivix dengan osteometrik ni, doktor kata proses penyembuhan tulang tu sangat rancak. So progres dia sangat baik. Daripada 6 bulan doktor target, jadi 2 bulan dah nampak perubahan tulang tu ada bercantum. So dia dah jimat 4 bulan untuk dalam proses penyembuhan pertumbuhan tulang tu. So apa yang boleh saya suggestkan adalah pengambilan nutrisi yang lengkap, pengambilan suplemen sangat-sangat membantu kepada mereka yang ada tulang patah ni. Memang sebabnya biasa kan bila orang mengalami patah, so dari segi pemakanan mereka orang kata perlu berpantang. So kalau bila berpantang tak boleh makan ayam, tak boleh makan telur, tapi makanan tu adalah protein. Jadi untuk top up balik makanan yang tak boleh makan tu, so dia boleh top up dengan mengambil suplemen lah, suplemen tambahan. So apa yang boleh saya suggestkan untuk mereka yang mengalami masalah tulang patah, selain daripada cukup berehat dekat rumah, tidak melakukan banyak pergerakan, anda juga boleh mengambil beberapa suplemen iaitu Vivix, di mana Vivix ni dia boleh mengelakkan bengkak pada tulang tu, pada otot tulang yang patah tu, dan dia boleh mempercepatkan proses penyembuhan dan sel-sel baru untuk membentuk balik tulang yang patah. Okay, yang kedua adalah ESP. ESP ni adalah sumber protein yang sangat perlu untuk sel-sel tulang tu produce. Okay, untuk pertumbuhan sel baru. Okay, protein ni sangat penting untuk tulang kita. So yang ketiga adalah osteometrik. Osteometrik ni dia kaya dengan magnesium, vitamin D, boron dan sangat mempercepatkan lagi proses pertumbuhan tulang. Okey, yang keempat adalah omega guard, di mana omega guard ni dia boleh melancarkan peraliran darah dan mengurangkan inflamasi. Okey, yang kelima adalah vitamin C, iaitu vitamin C sangat penting untuk penghasilan kolagen yang merupakan komponen utama membentuk sel-sel baru dan tulang dalam matrik tulang tu. Suplemen yang betul-betul kalau anda ambil ikut pengambilan yang betul, cara makan yang betul, okay, InsyaAllah dalam masa sebulan ataupun 2 bulan anda boleh nampak feedback dia. Sangat-sangat positif dan memang ada pertumbuhan tulang yang rancak. Okay, itu sahaja daripada saya. Jika anda berminat untuk mencuba set tulang patah Shaklee, boleh segera hubungi saya di talian 013-619-2597. Okay, kerana saya dah bantu ramai sangat customer yang mengalami tulang patah. Okay, Assalamualaikum.